Aku diri daripada pukul 12.09. Sekarang ni dah 12.12. Jadi tu pergi pusing tu. Sini je lah. Sampai pusing ke situ. Lepas tu dia pergi ke depan balik. Sampai lah ke depan sana. Bapak ramai aku cakap kau. Okay, sekarang pukul 12.40. 12.40 aku baru sampai depan ni. Tengok kau tengok. Yes. Dah sampai depan ni. Agak lama juga lah. Dalam 40 minit lah aku tunggu juga. Welcome. Hi. Thank you. Okay, thank you. We check on the menu, and once you're ready to order, you scan it. Wait. And for the QR code, we don't have like the menu, the name of the menu inside our card. You need to enter it by the code eh? Yeah. Okay, faham? So for the drink, the plain water is free of charge. This one, for flow drink, you can have both the cold and the hot drink. Huh? And for the mocktail, only one time. For this and the plain water is like unlimited. Okay, man. Wait. Once you're ready to order or need anything of our assist, just call me or message us. Okay, baik. Alright, thank you. Baik, thank you. Okay, aku kena laju sebab apa? Dia kata dalam tadi tu dia ada 40 minit yang aku boleh guna. Dan macam mana aku nak order, aku kena guna benda ni. Kau kena scan, lepas tu dalam ni ada kod. Aku kena cakap laju sikit. Kod tu kau lepas kau scan QR, kau tekan, kau letak nombor dia dalam ni. Ni ada nombor kan. Jadi kau kena guna nombor tu, lepas kau order dalam tu. Lepas tu ada air free. Lepas air kosong free tu rasa. Lepas tu kau boleh order juga air dengan free flow. Cuma air free flow tu kau dah bayar sikit lah. Lepas tu ada air yang mahal sikit. Air yang mahal sikit tu sekali je lah. Okay, jadi aku nak order. Tengoklah aku order apa nanti. Aku baru order 3 benda, iaitu satu double cheese pizza dia. Aku order double cheese pizza dia ni. Air mango sparkling ni dengan satu lagi aku tak ingat benda. Jadi sekarang ni kita tunggu dan nanti kita bayar nanti kat depan tu. Kau kena order, bila kau dah order benda tu dalam app kau nanti akan ada benda lah. Akan ada QR code macam line scan kau bayar. Lepas tu kau bayar kat sini. Tapi kau tanya aku macam mana vibe dia kan. Aku pun tak tahu orang cakap sana. Rasa macam kedai makan biasa lah. Tapi aku dengar juga daripada orang belakang tu, dia kata yang apa kedai ni nampak gaya dia macam tak ada satu seater. Sebab kata pun ada tempat satu seater je lah dekat kedai biasa. Jadi aku pun macam aku tengok pun macam tak ada juga. Kalau boleh aku pun nak satu seater sebenarnya. Sebab yelah seorang kan. Pasal aku take space yang agak banyak juga kan. Dan aku harap kalau tak tahulah dia orang boleh berjaya sebagaimana kan. Tapi kalau boleh lah dia orang buat one seater tu cool lah. Akan jadi lebih mudah lah untuk aku rasa. Jadi orang macam aku ke yang setakat makan benda murah dan simple kan, boleh lah datang sini dan duduk dekat satu table yang seorang. Tapi balik kepada menu dia ada banyak gila macam jenis-jenis lah. Macam kau boleh pilih lah, dia classify kan kau macam daripada Itali. Oh, lepas tu ni daripada Malaysia pula, apa benda yang kau nak makan. Lepas tu ni recommended kalau kau jenis yang tak faham nak order apa kan. Lepas tu ada salad kalau kau jenis yang tak makan benda lain kan. Macam-macam lah basically. Lepas tu ni air dia. Aku tengok daripada situ macam ni menarik, ni pun menarik. Tapi aku order ni lalu sebab aku suka mango. Kalau lah kau jenis yang tak makan banyak, mungkin kau boleh beli ni lah. Setakat nak buat apa pembuka selera kan. Dah banyak lagi benda yang kau boleh pilih kalau kau nak. Macam appetizer ni dah banyak dah. Lepas tu kalau kau sanggup, ni mungkin untuk budak-budak kan. Budak-budak sesuai lah. Setakat bagi dia benda ni kan. Macam ngam lah. Ni section pizza dia. Mungkin korang nampak dekat awal tadi. Tapi just in case korang nak tengok kan, ni ada nombor kod dia. Kod ni lah yang korang akan letak dalam dia punya website tu. Lepas tu ada bahagian spaghetti ni. Tapi yang menarik dia, diorang sentiasa ada chicken rendang tau. Macam ni ada chicken rendang black pepper ni, spaghetti. Lepas tu yang ni ada beef rendang, vegetable sauce pizza. Aku pun macam mungkin diorang nak incorporate Malaysian punya food lah kot. Macam ni pun, ni beef rendang kan, spaghetti beef rendang. You know, it's something. Nampak, baked rice with beef rendang. Tapi aku ingatkan ni macam baked macaroni. Tapi kenapa dia kata baked rice? Aku pun okay, baked rice I guess lah. Tapi kita tengok macam mana kan. Tengok macam mana dia punya benda nanti. Tapi ni main dish lah. Patutnya aku order ni. Tapi sebab aku ada masa yang terlalu sikit, jadi aku tak rasa macam aku nak habiskan masa makan benda ni lah. Kecuali lah aku tiba-tiba boleh menelan cola, lain lah. Dan sekali ada dessert dia. Dessert dia ni menarik lah.
Oh so macam korang perasan tadi, korang mungkin boleh dengar kan ada welcome lah apa benda semua. Sebab memang style Jepun macam tu tau. Setiap kali diorang masuk je diorang akan cakap "Irashaimase" macam tu kan kalau kau pernah pergi mana-mana kedai Jepun ke apa. Tapi bab kata member aku dekat Jepun, Saizeriya ni macam mamak dorang, jadi dorang tak ada pula cakap "Irashaimase" tu kalau kat kedai sana. Sebab diibaratkan McD pun ada juga. Somehow dekat sini ada, jadi aku tak faham lah kenapa. Jadi dorang incorporate kat sini lah. Tapi instead of "Irashaimase" dorang cakap "welcome" lah. Mungkin lebih mudah untuk mulut Melayu kot. Tapi sama balik kat dessert ni, kau boleh tengok lah. Agak keras harga dia dan normal lah, harga standard lah boleh kata. Tak boleh buat apa. Dan sebenarnya aku nak usaha kat dia punya tempat sana. Dia punya tu, jom jadi kita jalan ke situ jap. Jadi ni kopi yang kau boleh pilih tu. Dan mungkin ni drinking water. Yep, betul lah tu. So kalau kau nak sebentar kau tunggu tu kan. Tunggu diorang masak. Sebab aku rasa diorang pun busy gila dalam tu. Jadi ini air yang free yang kau boleh ambil tu. Dan ada ais kat situ. Oh, nampaknya aku terlepas sikit. Jadi pizza aku dah sampai. Memang nice. Okay, jadi pizza dia besar. Tapak tangan aku. Tapak tangan aku. Jatuh. Agak dalam besar sikit dari tapak tangan aku lah. Dia besar sikit dari tapak tangan aku. Aku nampak macam menarik tau. Sebab dia pun ada papan besar roller. Tak ada ubat. Okay, jom lah kita cuba satu. Tapi sebenarnya aku jenis yang suka makan lipat. Tapi tak apalah, untuk nampak nice kan, kita potong lah. Air aku sampai. Ni air dia aku nampak macam biasa je lah. Aku tak tahu, aku rasa kena goncang. Kenapa? Kena campur aduk kot benda ni. Sebab ada air sparkling dan ada perasa mango kat bawah. Oh. Okay, thank you. Terima kasih. Nampaknya semua aku punya order datang sekaligus setiap kali aku makan. Jadi tak ada kata apa lah. Tapi kita sambung lah. Makanan ketiganya aku order pula ialah dia punya macaroni cheese lah. Jadi macam ni rupa dia. Panas tak? Panas sangat. Okay, patutlah. Nasib baik lah aku tak gila. Okay, jadi ni adalah benda dia dan dia datang dengan cutleries ni lah. Cutleries ni memang dia bagi awal-awal. Bolehlah guna benda ni. Jadi aku kena makan dengan lebih pantas lah sebenarnya ni. Aku tak tahu berapa minit dah habis ni. Panas. Yo, berasap sangat. Macam nak makan panas ni gila. Sumpah panas gila. Aku tak tipu tau, panas gila. Kau boleh nampak tak asap tu? Tak gila je nak makan panas ni. Honestly rasa dia okey lah. Macam benda biasa lah. Macam kalau kau buat kat rumah kan, macam ni rasa dia. Tapi untuk harga berapa? RM9.90. Okey lah, I guess. Okey lah nak kata mahal sangat. Tak lah. Dia sama je macam kau boleh pergi dekat mana-mana kedai. Sebab basically dia memang rasa harga dia boleh kata macam kau pergi kedai western biasa lah basically. Tapi maybe smaller portion lah. Tapi ini pun murah lagi. So tak ada nak kata apa lah kan. Mana? Aku dah order yang besar tu. Kalau tak macam ni lah. Bila kau bukan big eater, jadi kau makan dua benda ni pun dah kenyang. Aku dah macam aduh tak boleh bawa balik ke. Tapi kemungkinan besar memang tak boleh lah cerita dia kan. Sebab kalau kau pergi mana-mana kat Jepun ke, boleh ke bawa balik ke? Tak boleh kan. Memang rule dia makan situ je kan. Jadi tak apa. Aku ni nak bergani, nak beli air kosong yang aku ambil tadi memang tak ada otak sikit lah. Kenapa lah kau ambil air ni tu? Tak faham tu kenapa. Aku dah tak masuk kan ni. Tapi habis. Tapi aduh, letih lagi. Jom, sekarang ni kita pergi bayar dan kita ciao. Thank you. Thank you. Part last ni aku tak nak share sebab bapak malu tu. Tapi tak apalah, aku nak tunjuk kat korang yang aku nak minta orang ni promotekan kedai dia. Tapi ada masalah komunikasi dekat tengah-tengah tu, jadi agak susah lah. Dah aku sembang dengan orang Jepun pun dengan Shu, jadi memang agak pening kepala lah cerita dia. Tapi korang tengok lah macam ni. Yeah, so I just want you to promote your shop lah basically. Kuning. You. Can you promote. Can I record? Picture? Yes. Video. 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 Speaker. Dah jumpa. Dah you. Ja, okay. Me. Yeah. Okay. Yeah. Ego to Nihongo okay. Nihongo. Speak. I don't. But you speak okay. Why? 私が喋る。 Yeah. No speak English.
大丈夫、大丈夫。大丈夫日本語 OK。日本語 OK。何を recommend、recommend。何を喋るね、何をはい喋る何を喋るサイゼリヤはいい。いい店。いい店。あThank you。はい。おすすめは、サイゼリヤはマレーシアの人がおすすめ。おすすめ。はい。メニューメニュー。 No, no, no. No, no, no. Promote. プロモーション。プロモーション。はいはい。ショート。できる。オッケー。はい。ここうん。いや。boleh? 何でもいい。なんでもいい。じゃあ、そっち。オッケー、この。いい。これからいい。OK。オッケー。オッケー。だね。OK。はい。サイゼリヤマレーシアは、ハラル認証をこれから取得をして、マレーシアのムスリムの方も安心して食事ができるように、そんなイタリア料理屋を目指しています。はい、今日はすごくお客さん来ていただいたので、次のお店が出店できるよう頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。OK, OK, OK, OK. Thank you so much, thank you so much. Thank you for your time. Okay, thank you. ありがとう。美味しかった。ありがとう。Thank you. Okay, that was horrendous. Aku tak boleh cakap. Dia tak faham apa benda nak aku nak cakap. Aku tak boleh nak explain apa benda aku nak explain. Memang pecah muka aku. Pecah. Aduh. Tapi nanti aku akan minta tak member aku translate kan. Sebab aku pun faham sikit dia. So, kita tengoklah apa dia cakap nanti. Tapi aku rasa aku dah translate dengan korang. Jadi basically aku harap korang datanglah ke kedai tu. Tapi kejap aku buat review aku kat tempat lain. Jadi macam mana aku rasa ialah aku rasa dia punya makanan okey lah. Honestly, untuk harga tu dengan rasa dia very nice lah. Macam mana kau pergi kedai western ke apa ke, boleh kata macam tu. Maybe lebih murah. Dan kalau kau ni jenis yang tak makan banyak, aku rasa memang kena lah. Sebab aku makan pun bapak kenyang cakap dengan kau. So air pun free. Jadi kau tak perlu rasa macam aku kena beli lah macam McD kan. Aku kena beli air jugalah. Kalau kau nak ni ke apa kan, ataupun set dia muka kau ada mahal lah apa semua, kau boleh skip benda tu sebab air dia memang complimentary. Jadi memang nice lah. Tapi tu lah satu komplain yang aku ada ialah tempat duduk dia lah. Sebab aku rush gila makan tadi. Sebab yelah, kau fikir lah aku dah seorang ambil meja 4 orang punya. Dan aku rasa bersalah, takkanlah aku ambil tempat ni kan. Jadi aku pun rush lah makan sebab fikirkan nanti orang lain dah berjuta tahun tunggu kan. Aku mungkin dah ambil sejam kot. Sejam ke atau tak sure lah kan. So not nice lah. I hope they add macam tempat duduk single lah untuk orang macam aku single ni. Sebab masa ni tak ada lagi. Tapi honestly that's fine. Kita tak perlukan banyak-banyak benda. So kalau daripada 10 aku boleh bagi lah. Saizeriya ni basically kalau dengan harga, dengan keselesaan dia, dengan semua benda, I could give it 9 lah. Honestly pretty nice lah. Mungkin 10 tu sebab kerusi tu je. Kalau tak ada dah 10 out of 10 lah, aku boleh cakap macam tu lah. Dia punya, yalah, everything was nice. And it is the first one kan. Lepas tu dia ada makanan halal lagi. Basically perfect lah untuk semua orang datang kan, tak ada masalah. Jadi kalau boleh datang. Cuba sekali kan. Maksud tak suka, tak payahlah makan dah. Tapi kalau korang dah makan macam ni dan korang ada opinion korang sendiri, boleh je komen kat bawah dan bagi tahu aku lah macam mana perasaan korang. Okey ke tak, rasa dia macam mana, apa perasaan korang. Jadi itu je untuk hari ni. Jumpa lagi, cantik tapi ni. Bye bye.